Nama saya Ayub, duduk area Petaning Jaya lah. Asal daripada Sabah juga. Sabah juga? Orang sempurna. Bang, boleh tak abang cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni? Kereta apa ni bang? Exia model baru Okey. tahun 2023. Konsep modifikasi yang abang buat pada kereta ni? Untuk konsep Borneo style. Okey, yang bahagian depan ni untuk model Exia ni saya ada letak part-part chrome lah. Okay, so memang grill ni pun aksesori lah ni? Memang aksesori semua. Part-part chrome ni memang aksesori. Kereta ni abang buat daily ke buat auto show je ni? Buat daily, buat auto show juga. So saya dengar off record tadi abang baru balik daripada Kuala Kangsar. Ya betul. Dengan setup macam ni lah? Dengan setup macam ni. Memang kereta. So macam mana bang? Kalau bawa atas highway tu okey ke tak okey ke macam mana? Kalau bagi pengalaman saya memang okey je lah. Sebab dah biasa tu bawa kereta macam ni. Okey. So speed pun dalam 1.2 macam tu lah km. Oh, boleh steady lagi lah? Boleh steady lagi. Okey. Spek rim dengan tayar ni? Spek rim dia 17 tapi dia kahwin lah, jantan betina. Okey. Depan 7.5.5 JJ. Okey. Belakang 8 JJ. Belakang 8? Okey. ET 224. Saiz tayar 165/40. Tapi susah tak bang nak dapatkan tayar special size ni? Okey, buat masa sekarang special tayar ni memang tak susah lah. Okey. Sebab mungkin dah ramai fighter guna spek tayar 165/40 ni. Kalau yang dulu memang susah. Okey. Okey, bahagian belakang untuk model ni saya dah tukar lampu. Okey, ke albino. Untuk exhaust Lucky Star. Okey. Yang special dia ada dekat dalam ni. Cuba tengok bang, apa yang special tu? Untuk setup asas Foy. Okey. Foy bab killer. Tank kita pakai 3 gallon satu tank. Lepas tu 2 kompresor. Sistem bab killer. Selalu orang sorok benda tu, ini letak kat atas Belanja. Kita dah beli, kita dah guna, belanja lah. Nak setup macam ni, anggaran kos dia berapa ni bang untuk asas saja? Okey, untuk yang Foy ni tak, yang untuk saya dalam 7K lah. 7K lah. So, apa lagi abang punya next project untuk kereta ni? Kemungkinan lah ada. Kemungkinan satu mungkin masuk sunroof lah. Enjin semua ada modify bang? Enjin tak kacau. Cuma yang kacau bahagian-bahagian dalam lah. Masuk audio. Dan masuk fully Kenwood. Fully Kenwood? Ya. Okey. Dari player kira full lah sekali. Okey. Bahagian dalam ni sebab saya punya kereta model spek G. Okey. Spek G ni memang long dah tahu dah, memang kosong. Okey. So saya dah tukar steering untuk advance. Kita pun saya dah tukar. Kita digital. Sebelum ni dia pakai yang biasa punya lah. Seat bucket. Saya dah tukar. Lepas tu mirror, masuk dashcam. Itu je lah. Itu je lah. Last sekali bang, saya nak minta abang belanja asas sikit boleh bang? Okey, boleh. Boleh? Okey. Pakai remote bang? Pakai remote. Okey, baik. Okey bang, terima kasih banyak bang. Okey, sama-sama. Okey.